Okay. First step, saya kena check. Check ah. Sorry, sorry. First step, saya kena check asas yang sama. Okay. Kalau tak ada asas yang sama, saya kena tukar. So, kita tengok ni. Okay. Macam mana nak tukar asas yang sama? Kalau 2, 3 nak tukar ke 10, macam mana? Langkah pertama, saya tulis log dulu. Okay. Dengar sini, dengar sini. Log 10, 10. Okey? Nak tukar ke 10. Yang besar tulis kat atas, yang kecil tulis kat bawah. Kalau nak tulis tukar asas yang sama. Tapi soalan ni tak payah tukar sebab dia asas yang sama. Okey, sebelum gabung, 3 ni kena naik ke atas. Okey, sebelum gabung. Okey, saya naik ke atas jadi kuasa 3. Yang ni okey kan? Boleh. Okey. Yang 2 ni kalau saya naik ke atas. Boleh tak? Boleh. Tapi dia kat mana? Dia kat sini. Kemudian tolak 2. Boleh? Okey. Kemudian saya ada log semuanya tukar kepada yang ada log saya tukar ke sebelah kiri. Semuanya buang ke sebelah kiri. Okey. Kuasa 2 ni masuk ke dalam jadi kuasa 4. Kuasa 4. 2 ni masuk ke sini jadi kuasa 2 sama dengan negatif 2. Okey, yang nombor saya kekal di sebelah kanan. Log dengan log, nombor dengan nombor. So, sama tu bermaksudnya boleh gabung. Okey, P kuasa 3. Tambah tu jadi darab, bahagi. Tolak tu jadi bahagi. Okey, setakat ni ada. Boleh dah kan? Susah tak? Tak susah. Bila kamu naik ke atas sudah ada markah. Maksudnya you faham. Faham apa? Faham teori ni. Yang ketujuh. Faham yang teori ini. Okey, hukum ni ya. Okey, so dekat sini. Kemudian gabung. Ini mungkin markah dekat sini. Markah tak ada sini. Sini boleh dapat. You boleh guna hukum yang ke 5 dengan 6. Okey. So, kemudian. Okey, yang ni. Nak tukar ke cara inteks. Ini X. Asas kan? Pergi ke sana. Ni naik ke atas. Boleh? Naik ke atas. X ke sini. Negatif 2 naik ke atas. Kemudian yang lain kita salin. Okey. So kita cek balik. Dia nak apa? Dia nak ungkapkan P. Maksudnya you kena cari P. Maksudnya kenapa? Kena cari P. So P kuasa 3 per dengan P kuasa 2. Maksudnya P kuasa 3 tolak 2. Dia guna hukum mana? Hukum ni 3. Okey. So, jadi P je. Okey. 3 tolak 2 dapat 1 ke atas. So, yang X ni akan ke sebelah sini. Jadi darab. Y ni ke sini akan jadi bahagi. Darab silang. So, buat je lah. Okey, ini X negatif 2 darab dengan X kuasa 4. Maksudnya tambah di atas, tambah di kuasa. Yes. Okey, so 2 per Y. P. Okey, boleh? Tu cikgu kena ajar nanti tak sempat macam form 5 ni. Tak sempat. Tak sempat habis. Banyak cikgu tak sempat. Tak sempat macam mana? Kena buat kelas tambahan. Okey, boleh kan? Jawapan. Bila you dapat tukar dalam ni, satu markah. Ni satu markah, ni satu markah. Jawapan satu markah. Boleh? Sini. Boleh kah? Okey, sini sama ada sini atau sini. Salah satu je. Okey? Okey. Nak salin ke apa? Tak payah. Tak payah salin, ha? Dah sal. Dah habis? Dah ke? Okey, kita tengok. Wah, susahnya.
Tentukan. Okey, bila kamu tak tahu buat, at least you faham sikit kan apa itu janjang arimetrik. Janjang arimetrik maksudnya nak cari beza sepunya. Nak cari beza sepunya. Yang belakang tolak yang depan. So yang belakang ni 2x tolak 3 tunjuk saja. Tolak dengan x tambah 5. Okey, buat kurungan. Yes. Buat kurungan. So dia dapat 2x tolak 3 tolak x tolak 5. X tolak 8. Oh, rupanya adik tu pun malas. Dia lari. Dia nampak saya kat dalam, dia lari. Ih, pelik ya. Okey, yang ni yang pertama. Kenapa dia tak lari? You tak nak belajar ke? Kenapa tak nak belajar? Sebab Emmett tak seronok ke tak suka cikgu? Okey. Ni, okey. 4x sama 7. Tolak depan saja. Belakang tolak depan. Belakang tolak depan. Okey. Maksud dia kira ponteng lah. Kan? Tolak 2x. Negatif, negatif. Positif. So, dapatlah 2x tambah 10. Di yang kedua lah. Okey. Ini sebenarnya T3 tolak T2. Yang ni pula T2 tolak A lah T1. So, kita banding. D D1 tak sama dengan D2. You kena tunjuk. Tak sama. Dua-dua ni tak sama. Okey? Jangan tulis jawapan. Jawapan ni last dah. Tak payah. You nak tulis pun ringkas saja. Macam ni. Dua tak boleh hilang. Ruang memang macam ni. Okey? Faktor So tak sama maksudnya last kena jadi apa? Dia kata, dia tanya kan, tentukan dan beri justifikasi. Kenapa? Sebab beza sepunya tak sama. Jadi mereka bukan janjang arimetrik. Faham ke? Sebab contohnya ini mungkin tambah 2. Ini mungkin tambah 3. So dia bukan janjang arimetrik. Dia tak sama. Nombor tak sama. Boleh? Saya pun tak suka macam ni yang justifikasi. Nah, so kena belajar. MMAT tu dulu tak ada masalah, betul. MMAT dulu tak ada masalah. Ada dia pergi mana? Dia ha? Tak payah, tak payah. Dia tak nak belajar, dia punya masalah. Macam siapa? This year pelajar kata, cikgu, dia kata saya suka cikgu, saya suka pelajar yang pandai sahaja. Dia kata saya suka pelajar pandai. Tapi saya bagi tahu saya suka pelajar yang rajin, bukan pelajar yang pandai. Jadi tak. Okay, so you kena bagi tahu lah conclusion dia. Okay, justifikasi ni. Okay. Itu maksud apa ya? Ini maksud apa? Oleh itu. Oleh itu, therefore. Jawapan dia therefore. Maksud. Tapi jangan. Tahu kenapa jangan? Tahu kenapa jangan tu? Kadang-kadang mungkin you ada jawapan betul dekat sini. Tapi bila kalau you tulis therefore, maksudnya ini dia tak tengok dah. Dia tengok ni je. Katakan you silap. You sudah. You ada jawapan betul. Tapi jangan tulis dua macam ni lah. Memang salah. Tak boleh tulis. Katakan soalan. Dia ada R sama dengan 2. Kata R sama dengan 3. Tapi kalau you tulis therefore dekat sini, dia tanda ni sahaja. Dia tak tengok ni dah. So jangan guna ni. Bahaya sikit lah. Okay? Okay. Yang ini dia ada dua cara. Boleh tak ini boleh buat? Tadi dah ada record Okey, ini kalau berulang-ulang dia ada dua cara. Satu tu keluarkan yang ni. Uh, keluarkan. Tambah. Okey, saya kira satu-satu. Saya tak berapa pandai. Bukan tak pandai.
Saya blur. Saya selalu blur. So, saya kena satu 0,079. Yang kedua, 0,00079. Ada tiga. Okey. Yang keempat, 0,0000079. And then dot, dot, dot. Okay. So, yang berulang kita guna yang mana? Berulang kita guna yang... banyak je formula kat sini. 9 hingga 12. Okey, janjang. Guna yang ini. Infinity dia berulang. Sampai habis. Berulang. Okey, saya paling suka ni sebab saya suka dia punya formula. Tidur dah. You tekan ni. You tekan ni. Tekan sini. You tekan sini. You tekan dia sini. Sini. Point sini. Ah, point sini. Tunjuklah saya suruh dia tekan mana. Tekan sini. Tekan sini. Cari sesama ke mengantuk ke dia akan rasa kebas-kebas sikit. Itu point dia. Kalau sesama, tapi saya malas. Saya sesama saya pun tak tekan. Makan ubat sini lah. Dia akan rasa kebas-kebas. Sesama ke mengantuk ke. Tak ni. Cek. Okay. Sini. Sini. Okay. Okay, kembali ke sini. So, sini ya. Okay. So, yang ni yang berulang. Okay. Yang ni yang berulang. Yang ni yang berulang kan? So, ini R pertama. R nak cari belakang ni. Bahagi dengan yang depan ni. 0,1 Tadi itu betul tak? Tadi berapa? 0,1 betul. Betul ya? Okey. So, dapat dah R. Kemudian, 0,4 tambah S infinity. Maksudnya dia berulang. Okey. So, 0,4 tambah yang S infinity itu apa? A. A tu yang ni 0,07. Start dari sini. Okey. Satu tolak R. And then tekan ni mesti dapat pecahan. Kan? Dapat pecahan. 0,4 tambah berapa? Dia tak ada jawapan kat sini. Ada je kalau nak cari. Berapa? Tukar kepada pecahan? 99. Okey, dapat? Betul ke? 79. Okey. So, dapat dah pecahan. Okey, dia nak jawab apa? Dalam pecahan. Hasil tak terhingga. Dia sudah bagi hints, tengok. Hasil tambah tak terhingga. Kalau dia tak bagi, biasanya dia tak. Dia sudah bagi ni, maksudnya kena guna ni. Dia dah bagi tahu dah. Kan? Dia dah bagi tahu dah. So, 0,4 tu macam mana? 4/10. Boleh? And then guna kalkulator, dan dia dapat dah jawapan dalam pecahan. Ini cara yang pertama. Cara kedua tadi Krisan ada tanya.
Okey, dia terus guna A per satu tolak R. By theoretical tak salah lah, tapi saya ikut buku teks lah. Dia guna A tu apa tahu? A tu dia guna 0.479. A 0.479. Ah, tu lain lah. Kalau dia guna 0.749, maksudnya dia boleh buat macam ni. Ah, dia buat yang lain lah. Dia dapat jawapan yang sama je. Apa dengan 0.1 juga ah. Ah, dia dapat jawapan yang sama. Dia dapat jawapan yang sama. Dia terus ambil ni. A dia lain lah. Okey, dia dapat jawapan yang sama. Okay. So, tapi saya ikut buku teks. Boleh faham? Ini senang lagi kan? Ini senang tapi cikgu risau nanti silap. Tapi sebab zaman saya buat macam ni je. Zaman saya tak ada benda-benda macam ni. Pecah kedua. Dia buat macam ni. Ah, okay ya. Okay, next. Oh. Sebenarnya kali ini senang tau. Form 5 nampak senangnya. Banding mereka punya last year Form 5 ya. Semua soalan susah. Kebat banyak. Yang ni tak ada kebat. Okay. A. Tiga, tiga. Siapa rasa mengantuk minum air? B. Lima, negatif lima. Siapa yang ada masalah kata kata sorry lah. Tak payah ambil lah. Memang susah. Ini senang punya tak boleh. Saya rasa dia tak sesuai ambil bet. Siapa ada yang lemah kat sini? Tapi kalau dia rasa dia lemah tapi dia nak ambil, boleh. Rajin sikit lah. Okay? Yang penting kena rehat. Okay? Yang penting kena rehat. Sah. Adik dia pergi mana ya? Okay. So, macam mana? Oh, okay. Tapi ini vektor. A tu maksudnya O ke A? Tiga, tiga. Jadi OA sama dengan tiga, tiga. Sama macam ni ataupun macam ni. Okey? Boleh? Okey. So B pula OB. O ke B. Okey. So saya tulis 5 negatif 5. Okey. Sekarang dia kata OC adalah selari dengan OA. Okey? OA tak tahu kat mana. OC, OA kita tahu, OC kita tak tahu. Tapi dia kata selari dan dia bagi yang ni. Okey. Yang ni senang. Yang ni isi saja. Yang ni dia nak OC kan? Negatif 2 OA. Jadi OA kita dah ada. Hanya kita isi sahaja. Metrik. Hasil darab atas dan bawah. Dapat negatif 6, negatif 6. Ataupun sama ada dia macam ni. Negatif 2, 3I tambah 3J. Dapat je jawapan yang sama. Okey? Boleh? Boleh kan? Okay. So, next. Dia nak apa? Vektor dah dapat. Dia nak cari AB. Apa tu AB? Apa tu AB? A ke B? Okay. AB tu apa? A ke O? O ke B? Faham? Start A, finish at B. Start at A, finish at B. So, saya tak ada AO. Saya ada OA. Maksudnya bertentang arah. A ke B ialah AO ke OB. So, bertentang arah ialah negatif. Okey? Tambah OB. OB mana OB? OB 5, negatif 5. Sini kan? 5 negatif 5. So, saya dapat 2 dan negatif 8. Okey, dapat dah markah penuh. Tak. Markah kat mana? Markah dekat sini.
Tulis hukum dengan betul. Sekarang bukan K dah, P kot. Okey. Hukum sekarang ni satu markah. Mesti ada ni. Tulis yang ni betul. Ni salah kenapa? Sebab soalan dia request. Soalan macam ni. Jadi jawapan yang kena adalah 2I tolak 8C. Boleh? You tak salin pun. Tak tulis. Okey, apa tu magnitude? Okey, kita tengok apa tu magnitude. Mana? Mana? Magnitude. Apa tu magnitude? Siapa boleh jawab? Apa itu magnitude? Jarak. Bagus. Jarak. So, jarak dia guna Pythagoras theorem. Ini masuk magnitude lah. Jarak. Ah. Ini vektor unik dia ada rumah ke atas. Tapi dia senang saja. Bawah dia magnitude, atas dia vektor. So kita tengok balik. Macam mana dia buat? Okey, cari magnitude. Kita dah dapat kan? Okey, magnitude dia macam mana? Magnitude AB lah magnitude. Ialah 2 kuasa 2 tambah negatif 8 kuasa 2. Yang ni je ambil. Ambil dari mana? Hukum 43. You kena setiap hari makan vitamin C lah. Ni, you setiap hari kena makan vitamin C. Ataupun you beli limau masam. Jadi makan you mesti segar. Okey. Okey. So dekat sini dapatlah jawapan 68. I dapat jawapan tadi. Okey. Apa tu vektor unik? Vektor unik adalah apa dia? Vektor unik adalah macam mana nak tulis simbol dia? Ha? Betul. Rumah ada topi kat atas. So macam mana nak tulis? 2I tolak 8C. Jangan tulis dalam bentuk metrik macam ni ya, translasi. So, yang ni sebenarnya dapat berapa kalau tekan kalkulator? 2 set 17 kan? Okey, 2 set 17. Bawah dia magnitude. Okey. Kemudian pecah kedua. Pecah kedua. Okey, macam mana? 2 bahagi 2 dapatlah 1/17. I dapat 4 tolak, tolak, tolak. Set 17J. Boleh? Boleh kot? So, sesusah tak? Tak susah. Dia ada formula kat sini. Ini unit vector. Ada formula. Apa susahnya? Tak susah. Memang ada soalan susah, tapi ini tak susah. Ini saja tak cukup latihan. Ha? Apa dia? Oh, okay, I tengok sini. I tak tengok sini. Malu saya tengok mereka. Okay, ya. Okay, so tunjukkan garis ni. TV. TV bertemu dengan SU. DT. Okay. Lepas tu B terletak the paksi X. Maksudnya kat sini X ada nilai, Y tak ada nilai. Dekat paksi A, X mesti ada nilai. Okey. TV adalah berserenjang dengan SU. TV berserenjang, so saya akan lukis macam ni. Walaupun dia tak macam 90 kan? So saya lukis. Berserenjang maksudnya 90. Perpendicular. Okey. So, buat macam mana? Cari pintasan X bagi TV. So, dia nak ni lah, pintasan X ni kan. So, macam mana nak buat lah? Apa yang kita boleh buat langkah pertama? Apa langkah pertama? Ini matematik, ini bukan MAT. Kan, kan? Ini matematik. Tapi jangan malu kalau you salah sekarang. Tak payah malu. Tak payah malu sebab you dapat markah rendah. Tak payah.
Tak payah rasa segan. Okey? Ha, cari keturunan. Apa yang kamu belajar dalam matematik? Cari keturunan. So, paling senang kat sinilah. Keturunan, dia ada bagi tak formula? Cikgu pun tak pasti. Sebab itu, formula matematik rasanya tak bagi. Tak bagi. Tak bagi, so you kena hafal lah. Ada dua. Satunya, Y tolak Y, X tolak X. Satunya lagi apa? Negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Negatif pintasan. Okey, so saya guna mana-mana pun boleh lah kan? Saya guna yang atas lah. Okey, you nak guna S tolak U ke U tolak S? Mana-mana. Tapi kalau atas guna S tolak U, bawah pun S tolak U. Okey, contohnya Y kan 8 tolak dengan kosong. Kosong tolak dengan 15. Tak boleh 15 tolak kosong, tak boleh. Kalau you guna S tolak U, memang S tolak U. Okey, jangan sembang. You dua orang sembang ke? Dengar-dengar sini. 8 per dengan negatif 15. Okey, dapatlah M yang pertama. Tak ada markah lagi. Matematik tak ada markah. MAT baru ada markah. So, macam mana? Bentukkan. Dia nak M kat sini kan? Dah dapat M sini, kita nak M kat sini. So, macam mana nak M kat sini? Kalau berserenjang, M, M negatif 1. So, isi yang pertama, maksudnya SU dengan TV lah. Kita ada SU, sekarang kita nak cari FTV yang kedua. So, dia akan dapat negatif 1, negatif 15 ke atas jadi darab. 8 ke sini, bawah. Ni, bahagi. Negatif kekal negatif, positif kekal positif lah. So, M kita dah dapat. Okey, tak ada markah lagi. Okey, markah kat mana? Bila you boleh bentuk. Ni, susah nak hafal ke formula ni? Tak. Dia sebenarnya dari apa? Dia dari formula ni. Ini bawa ke atas. Jadi darab. Dia guna formula keturunan. Y tolak Y sama dengan MX tolak X. Okay. So, Y tolak Y. Okay, Y mana? Ada titik yang sama ialah ini. So, isi je Y. Isi je M. Isi je X. Okay, dapat satu markah. Belum, kira dapat satu markah. Okay, dapat satu markah. So, lepas kita dapat ni darab, ni negatif ke sana jadi tambah. Lepas kita dapat tu, macam mana? Dia nak apa dah? Dia nak pintasan X. Jadi isi kosong dekat Y. Dia dapat X lah. Boleh faham? So, saya tak ada kalkulator. You tekanlah kalkulator. Terus dapat jawapan. Tekan kalkulator. Terus dapat jawapan. Isi je ni kosong. Dia dapat pintasan X. Senang tak? Susah kak? Ha? Then mungkin markah dekat sini kot. Dia dapat pecah. Dapat tambah C ni. Dapat. And then jawapan satu. Isi satu. Mungkin dia bagi 4 markah. Huriannya dia bagi 4 markah. Mungkin dekat sini lah. Jawapan. Ha? Ataupun sini 2 markah. Dia isi dengan betul. Okay? Oh, sorry. Faham ke? Ha? Ini 8. Ni. Sebab saya nak ini. Ini 90. Ha? Boleh, boleh. Boleh ya. Ni, pindah yang ni ke sini, dah bahagi ke atas jadi darab. Ni jadi bahagi. Boleh? Boleh kan? Mengantuk kan? Okay. You all nak?
Boleh, boleh. Okey, soalan 10. Dia, okey, susahnya. Macam susah. Macam mana? Ini tak susah. Kita buat satu-satu ya. Nampak bentuk ni mesti terlibat dengan penyempurnaan kuasa dua. Okey? Okey. So, sekarang ni saya anggap ni positif lah. Okey. Kenapa saya anggap sebenarnya tak payah anggap? Dia senyum, A mesti positif. Dia senyum. Ini apa dia? Ini dia macam ni sebenarnya. Dia macam ni lah. Okey. X Sam, tambah M sama dengan kosong, X sama dengan negatif M. So, maksudnya sini adalah negatif M. Ini maksud dia. Ah. N ni apa? N ni maksudnya maksimum kat sini, minimum kat sini, negatif M kan? Y dia N. Itu maksud dia. Penyempurnaan kuasa dua. So, dalam matematik, bukan MX nah. Matematik, nak macam mana nak cari simetri? Matematik. Negatif B per 2A. Kalau tak ingat, ah, ni lah ambil sini. Negatif B per 2A. Okay. So, sekarang ni dia bagi banyak nilai. Ni ada, dia kata ni. Okay, so sekarang dia nak M. Macam mana? Okay, so X tambah M sama dengan, apa dia? Sama dengan kosong kan? Sama dengan kosong. So, X sama dengan negatif M. Di mana X kat sini adalah 2 kan? So, kalau sini 2, maksudnya yang ni sama dengan 2. So, M sama dengan negatif 2. Boleh faham? Kalau sini 2, dia akan jadi negatif 2. Kalau sini negatif 2, ini akan jadi positif 2. Terbalik. Boleh faham ke? Okey ke? Ha. So, dah dapat yang ni dah. Oh, so, saya tahu ini negatif 2. Okey. N negatif 48. Habis. A je tak ada. A je macam mana? Bukan negatif 6 kan? Negatif 36 bukan. Negatif 36 kat mana? Bila dalam general, bila dalam persamaan am. Persamaan am. Ini negatif 36. 36 ni C. Bukan ni. So, A macam mana? Okey, A macam mana? Ini berapa? Ini adalah paksi Y kan? So, X kosong, Y ada nilai. Ingat nah, X, Y, bukan Y, X. X, Y, Z. Susun je. X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, bukan Y, X. Okay. So, dekat sini, macam mana saya nak buat? Isilah. Isi. Ni, ni Y kan? Y ni 36, negatif 36. A ni apa? X adalah kosong. Negatif 2. Tolak 48. Ya? Boleh? So, boleh dapat A? Boleh. Senang je dapat A. Macam mana dapat A? Buatlah satu-satu. Tambah A, 4, tolak 48. Negatif 36 tambah 48 sama dengan 4A. So, tak ada kalkulator. 12. 12 sama dengan 4A. A sama dengan 3. Ya. 12 per 4. So, saya ada A. Saya ada M. Saya ada N. Kena tulis macam ni lah. 1, 2, 3. Dia tak tengok yang ini. Dia bagi je. Betul satu, betul satu, betul satu. Tembaklah. Tembak, betul. Kalau macam ni tak tahu jawapan, tembaklah. Oh, ini 2. Oh, cikgu kata kalau masuk ke dalam dia jadi negatif. Positif dia akan jadi negatif. Tulislah terbalik negatif 2. Boleh. Ah.
Tembak lah. Kalau tak tahu pun tembak je. Itu tembak. Tembak ABC pandai. Tembak ni tak pandai. Tembak tembak maksudnya isi je nilai. Jangan cuba. A sama dengan 3, A sama dengan 4, A sama dengan 5. Dia tak tanda semua. Kalau banyak jawapan dia salah semua. Tulis satu je jawapan. Okey, ungkap dalam bentuk am. Apa tu bentuk am? Bentuk am macam ni lah. So macam mana? Kembang je lah. Kembang je. Kembang. Ini 3. Ini negatif. Ini dah. Kembang lah. Darab. 3. Kurungan. Tolak 48. X kuasa 2. Tolak 4X tambah 4. Okey. Darab 3. Darab 3. Darab 3. Okey. 3X kuasa 2. Tolak tu. Tolak 3. Yeay, betul. Sebab sama dengan paksi Y tadi. Ah, tak payah kecil. Sebab dia fx. Sebab very good question, very good question. Nak kecilkan ke? Okey, kalau you kecilkan, 3 ni dikeluarkan kan? Okey, 3 dikeluarkan, 3 dikeluarkan, 3 dikeluarkan dapat 12. Okey. Ini masih betul. Ini tak betul sebab dia nak bentuk am je. So ini tak mau. Biar. Okey, kalau dia kecil, maksudnya you nak tulis macam ni kan? Ha, 3 dia bukan bahagi dengan kosong. Dia 3 tu akan lari ke sini. Kan? 3 ke 3 ni ke sini dia jadi fx per 3 sama dengan ni. Tapi dia nak fx. Tapi aku kecilkan macam ni dia. Okey, kecuali dia sama dengan kosong. Boleh? Ini salah lah kan? Jangan. Very good question. Jangan kecilkan. Ah. Maksudnya ini fix, ini duit, ini bilangan dia. So, tak ada markah lagi. Dia kata sama dengan W. Matematik kan? Matematik. Okey. Siapa salah memang kena ketuk kenamping. 100 kali. Okey, jumlah cas sebulan yang dikenal jika seorang pelanggan membuat 45 minit. So, macam mana? Isi je lah. Isi je. Matematik. Ini matematik. Okay, next. Bilangan panggilan minit yang dibuat jika seorang lain dikena cas 48. Semuanya 48. So, kita isi je lah. Berapa minit? Kita buat. Ha? Ha. Saya ingat saya silap. Silap tu malu Dia rekod. Faham tak? Dia sebulan dia bayar banyak ni. Tapi asasnya dia kena bayar banyak ni kan. So, dia nak tahu berapa minit dia telefon. Senang. 52. Okay? So, bahagilah. Dapatlah bilangan dia. Okay? 400. Dia telefon siapa? 400 minit. 1 jam 60 minit. 2 jam 120. Dia telefon siapa? Okay. Dulu kita tak ada handphone. Kat rumah ada telefon. Mak selalu marah. Kenapa? Sebab terlalu telefon kawan. Ha. So sekarang dia ada,